On the way nak pergi, dalam ustaz naik motor. So bila masuk dalam terowong, tiba-tiba kita orang dikejutkan dengan satu suara ngauman yang kuat. Assalamualaikum, welcome to Detik-Detik Majlis di Tanah Suci Mekah dan juga Madinah. Dan jangan lupa kepada viewers, kita minta tolong sangat-sangat naikkan kita punya like, share and tekan subscribe ataupun tekan button loceng untuk video-video akan datang. Okey, hari ini juga kita ada jemputan khas bersama Mutawif lagi, bersama dengan Ustaz Rizwan bin Jamaluddin, Masya Allah, lupa Ustaz ataupun dikenali sebagai Ustaz Ayawan. Okey Ustaz, sebelum kita masuk ke soalan detik-detik majlis di Tanah Suci Mekah Madinah ni Ustaz, nak tanya soalan berkenaan tentang kehidupan ataupun tentang pekerjaan. Sebab Ustaz kan dah dalam bidang umrah berapa lama Ustaz? Hampir berapa tahun tu? Masuk bidang pekerjaan, mutawif ataupun sebelum mutawif? Bermula dari 2007 sehingga sekarang. 15 tahun mungkin? Mungkin 15 tahun, 18 tahun itu. 18 tahun. Dan juga dalam freelance Grab ataupun freelance Ustaz banyak sangat. Semua benda Ustaz buat. Okey. Jadi golongan muda yang nak tahu tentang pekerjaan, yang baru masuk dalam bidang pekerjaan lepasan degree dan sebagainya, baru je masuk, jadi nak tahu bagaimana nak kita improvekan kita punya pekerjaan dalam bidang tersebut, insya-Allah kita minta Ustaz share kan dalam pekerjaan. InsyaAllah. Jadi tanpa masa, kita nak minta Ustaz bagilah sikit motivasi ataupun poin-poin yang perlu ada dalam diri kita untuk improvekan diri dalam pekerjaan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Amma ba'd. Baik, syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada Alif selaku host podcast pada pagi ini. Terima kasih juga kepada seluruh warga Harmoni Excellent kerana memberi peluang untuk menjemput Ustaz datang ke sesi podcast pada hari ini. Jadi berkenaan dengan soalan yang diutarakan tadi, tips kepada anak-anak muda yang masih lagi mencari peluang pekerjaan yang orang kata ada hubung kait dengan minat kita. Okey. Kalau sebelum ni pada tahun 2009 Ustaz pernah terlibat dalam pengambilan pelajar untuk sambung belajar ke universiti. Okey. So masa tu budak-budak lepasan SPM ni kita call diorang. So kita cadangkan kos apa yang diorang boleh ambil berdasarkan keputusan SPM diorang. So contoh kata, kalaulah dia punya result fizik, kimia, bio tu cantik, so maknanya kerjaan yang sesuai untuk diorang tu mau kepada engineering, mau kepada doktor sebagainya lah. Tapi kalau dia ni hanya fokus pada maksudnya subjek maths dia gempak, jadi kita akan syorkan dia buat account sebagainya. So ada juga yang bila masa kita belajar dia tak sama dengan masa kita bekerja. Okey, lain. Ada orang dia belajar, dia ambil bidang kedoktoran, tapi dia bekerja sebagai tourism. Ada orang dia ambil bidang engineering, tapi berakhir dia dengan sebagai seorang pilot. So lain kan? Langit dan bumi lah. Apa yang dia belajar tak sama dengan apa yang dia kerja. So nasihat Ustaz kepada adik-adik yang sedang menduduki SPM ataupun baru saja menduduki SPM apa semua,
nasihat Ustaz, apa yang kita belajar tu adalah ilmu. Okey, ilmu. Pekerjaan tu adalah luar bidang. Okey, pekerjaan tu adalah perkara yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Okey, macam Ustaz belajar dulu. Zaman Ustaz dulu, Ustaz belajar bermula Ustaz ni, Ustaz belajar tahfiz wal qiraat. So dalam kepala otak Ustaz masa tu tak ada terfikir pun bila ambil kos tahfiz wal qiraat ni nak jadi seorang Ustaz. Sebab zaman Ustaz belajar, Ustaz dah bekerja. Ustaz dah buat dua benda dalam satu masa. Belajar sambil bekerja. Maksudnya Ustaz dah menceburi bidang pendidikan tu terlalu awal. Jadi Ustaz dah rasa macam mana mengajar budak form 3, mengajar bahasa Arab apa semua. Lepas tu mengajar kelas mengajar orang-orang tua kan. Jadi bagi Ustaz, jenis Ustaz ni, Ustaz suka cabar diri Ustaz. Pekerjaan yang Ustaz tak pernah buat tu yang Ustaz nak buat. Kalau tanya cita-cita, Ustaz nak jadi seorang pilot pejuang, TUDM. Tapi tak tercapai. Sebab apa? Dia masa tu dia relate dengan kita punya keputusan akademik. Jadi saya kata tak apalah, tak boleh jadi pilot pejuang pun kita jadi pilot. Sekarang dia jadi pilot lah kan, pilot daratan. Bawa kulu-kile penumpang-penumpang, iaitu yang kita panggil pemandu Grab. Tu dah rasa dah. Okey, baik. So tips Ustaz kepada yang sedang mencari pekerjaan ni, kita cari kerja yang relevan dengan kehidupan. Okey, relevan dengan kehidupan. Kalau kata kita nak fokus pada satu bidang yang berkait dengan apa yang kita belajar, tak semuanya dapat. Tak semuanya dapat. Contoh, kita kena ambil fikir, pejabat ataupun industri pekerjaan yang ada dalam Malaysia ni tak banyak. Okey, peluang-peluang pekerjaan tak banyak. Jadi kalau kata yang belajar dalam negara kan, yang belajar di luar negara, graduate setiap tahun akan ada graduate 30,000, 50,000 orang apa semua kan, yang ambil akaun. Takkan semua nak ambil akaun. Jadi kena tengok peluang pekerjaan apa yang ada. Contoh, dalam syarikat tourism ada je department akaun kan, tak semestinya nak kena pergi ke pejabat-pejabat. Dalam industri oil and gas ada je department akaun. Dalam industri perfilman ada je department akaun. So kita boleh orang kata boleh pergi secara meluas. Jangan fokus pada satu benda je. Akaun je. Akaun je. Buatlah benda lain. Jadi fotografer ke kan. Cuma pekerjaan tu adalah pekerjaan yang realiti. Contoh macam sekarang, sejak kes COVID-19 dulu, bila kita tanya cita-cita kepada anak-anak muda, kebanyakan nak jadi tiktokers kan, nak jadi apa nama dia panggil, streamers, nak jadi youtuber. Sebab apa? Sebab dia tengok hasil sekarang, hasil youtuber. Contoh kita sebut nama AI Alif Irfan, wah ada 5 juta subscriber. Oh, ini boleh jadi jutawan ni, boleh pakai kereta McLaren. Bukan semua orang youtuber boleh pakai McLaren. Kita kena tengok pula dia bermula macam mana. Jadi semua ni bermula daripada bawah. Tak ada pun orang yang hidup-hidup dia terus bermula jadi jutawan, tak ada. Okay? Kalau nak jadi jutawan sekelip mata senang, pergi Indonesia, confirm dia jadi jutawan. Jual apa tu? Pegang 1 juta rupiah. Oh, jutawan kaya dah kan. Berapa juta kau dah? Aku bawa tak banyak, ada 10 juta rupiah. Wah. 10 juta rupiah berapa ringgit apa? So macam tu lah. Dengan juta tu lah yang banyak tu. Dengan juta tu yang banyak. Jadi kita ni biar hidup di atas bumi yang nyata. Kalau kata kita ni nak tengok, okey, Ustaz share satu kata-kata yang dipetik oleh pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak tengok orang di atas kita, tengoklah dari segi ilmu dia. Nak tengok orang kat atas kita kan, tengok dari segi ilmu dia. So dekat situ
Bila kita tengok orang yang lagi pandai daripada kita, akan membuatkan kita rasa cemburu, dan dia cara tak langsung dia akan buat kita semangat untuk capai macam mana yang dia belajar. Tapi bila kita sampai tahap dia dah lagi hebat daripada kita. Lepas tu Nabi kata kalau nak tengok orang pada bawah kita, tengok dari segi harta dia. Jangan tengok dari segi ilmu. Oh, aku ingatkan aku bodoh, ada lagi bodoh lagi. Memang tak akan belajar lah. Tapi kalau kita tengok dari segi harta, kita rasa kita dah susah. Tapi bila tengok orang kat bawah kita, masih ramai orang susah. Rasa timbul bersyukur. Rasa timbul syukur tu. Jadi apa yang Nabi cuba sampaikan kat sini, Nabi nak kita ni sentiasa menjadi orang yang sederhana. Jangan terlalu nak kejar tinggi, jangan terlalu nak kejar kesempurnaan. Dalam kehidupan ni takkan ada yang sempurna. Okey, baik, itu saja. Baik, okey, itulah sikit sebanyak pengajaran ataupun motivasi untuk golongan muda. Tapi yang ramai kat sini mesti nak tengok tentang apa perkara magis ataupun detektif magis di Tanah Suci Mekah dan juga Madinah. Jadi Ustaz, ceritakan sikit pengalaman, mungkin ada perkara yang Ustaz, benda ni memang tak boleh lupa. Perkara ni hanya terjadi pada diri aku tapi tak pernah terjadi orang lain. Dan benda ni memang sangat-sangat teringat bermain dalam fikiran. Okey Ustaz, boleh ceritakan sikit? Okey. Baik, so untuk cerita yang pertama, pengalaman Ustaz ni masa tahun 2007, 2006. Okey. Waktu tu Ustaz jadi mutawif ke? Waktu tu Ustaz masih menuntut di Ummul Qura, dan dalam masa yang sama Ustaz pun terlibat jadi mutawif sambilan lah. Okey. Dan masa tu kejadian berlaku pada bulan Zulhijjah, bulan haji ya. Bulan haji musim ni. Okey. So tak silap Ustaz, masa kejadian tu berlaku pada tarikh 18 Zulhijjah. So maksudnya bila sebut 18 Zulhijjah, orang dah selesai haji dah. Okey. Sebab orang balik daripada Mina pada 13 Zulhijjah tu paling last. So bila sebut 18 Zulhijjah, maksudnya mungkin masa tu dah ada orang dah start buat tawaf ifadah, dah buat sa'i haji apa semua. Baik, kejadian tu berlaku di bangunan Shisha dekat Mekah. Bangunan Shisha ni kita panggil sebagai hospital sementara pada musim haji sahaja. Dan itu adalah bangunan orang kata apa ni, staf-staf tabung haji. Okey. So masa tu Ustaz datang, kebetulan Ustaz datang jumpa kawan Ustaz kat situ. Lepas tu tengah kita orang sembang, tiba-tiba ada satu teksi masuk. Dia masuk ke pekarangan bangunan Shisha tu. Jadi kita orang tengok teksi, ada driver, ada penumpang kat dalam. Okey. So kita pun tengoklah driver teksi tu keluar, seorang rakyat Bangladesh. So kita tanya, Assalamualaikum. Salam, dia kata. So kita tanya, kau hantar siapa ni? Dia kata ni, aku hantar jemaah haji Malaysia. So kita orang pun, jemaah haji Malaysia. Waktu kejadian adalah pukul 7.30 malam. Tak malam sangat. Okey. So saya kata, hantar jemaah haji Malaysia, nak hantar buat apa lagi? Masa ni orang dah tak ada operasi dah hospital kat sini. Dia kata, lagi satu Ustaz tanya, macam mana kau tahu ni jemaah haji Malaysia? Dia pun buka pintu, buat turunlah seorang lelaki. Lelaki tu memakai kain pelikat kat bawah. Lepas tu dia kilas dengan kain ihram ke atas. Name tag tak ada, sling bag tak ada, slipper pun macam slipper yang diberi je, slipper Jepun je. Okey. So ibarat kata macam keadaan jemaah tu pada ketika tu selai seminggang, tak ada apa pun. Yang ada hanya gelang pada tangan dia, gelang haji. Gelang haji besi tu. Gelang besi tu. Jadi driver tu kata masa dia bawa teksi melalui kawasan Arafah, dia nampak ada satu susuk tubuh dekat tengah-tengah tepi jalan. Jadi dia pun pelik sebab dia kata, apa orang ni buat kat sini tengah malam? Kan? Tengah malam dekat Arafah lagi tu. Dah orang dah tak ada dah dekat Arafah. Jadi dia pun beranikan diri, dia berhenti. Dia tanya, kau nak pergi mana? Orang tu kata, aku tak tahu. Aku tak tahu nak pergi mana. Jadi dia kata,
Dia tengok orang tu pakai gelang, dia kata kejap. Dia check gelang tu, dia kata Malaysia guys tu. Jadi dia kata, oh ini jemaah haji Malaysia. So dia pun kata, oh sebabkan dia biasa hantar jemaah haji pergi ke Shisha. So dia kata, tak ada tempat lain lah, aku boleh hantar kat sini je lah. Jadi kita pun okey lah, tak apalah, terima kasih apa semua. Tanya tambang apa, dia tak apalah. Yang ni kira free je lah, dia kata dia hantar. So kita orang pun tanyalah jemaah haji tu, tanya, Assalamualaikum Haji tahu tak nama haji siapa? Soalan pertama, tak tahu. Lepas tu kawan ustaz tanya, haji dah selesai, dah sempat wukuf ke tak wukuf masa kat Arafah? Tak tahu. Kita pun dah masalah macam dah ni, tapi jumpa kat Arafah, mesti dia lost kat Arafah je. So maksudnya assuming kita orang dia dah haji lah. Okey, cuma bila tengok pakaian tu macam tak munasabah kan. Okey, kain plekat dia. Dan ustaz kata okey, satu dia tak tahu nama dia. Bila dia tak tahu nama dia, kita nak cari dia duduk kat mana pun susah. Betul. So kita orang kata okey, tak apalah, alang-alang haji dah macam ni, kita orang nak pergi ke haram ni, main masuk dalam dulu, tukar baju dulu apa semua, nanti kita orang bawa haji sekali pergi haram. Dia kata pergi haram, adik saya jadi imam kat situ. Wow. Adik saya jadi imam. Kita pun kau orang Malaysia, ada pula imam orang Malaysia jadi imam kat masjid ni. Siapa? Dia kata Syurim. Ustaz tengok member ustaz tengok ustaz. Lancar pula dia sebut nama kita punya lecturer ni. Sebab Imam Syurim ni lecturer universiti kita orang. Jadi dia lecturer, dia apa nama ni? Dia doktor untuk Quran Sunnah. Jadi bila kita orang dengar Imam Syurim tu adik engkau hebat orang ni. Ada adik-beradik orang Arab. Okey, tak apalah. Jadi kita orang bawa dia tukar baju apa semua, bawa dia pergi haram. Kawan ustaz ni dia ada nombor telefon Imam Syurim. Memang malam tu Imam Syurim jadi imam isyak. So dia call direct, dia kata, Syekh nak minta tolong sikit ni. Tolong apa? Ni dalam kereta kita orang ni ada jemaah haji Malaysia, rasanya dia hilang ingatan kot. Boleh tak nanti sebelum kau nak jadi imam, jumpa dengan dia kejap, kau tolong ruqyah dia sekejap. Jadi Syekh dia kata, kau ada masa 10 minit dia. Kau kat mana sekarang? Dah on the way dah. Kalau ikut 10 minit tu memang ngamang sampai. Okey cun. So kita orang sampai tu, Imam Syurim baru keluar daripada pintu istana untuk pergi masuk ke masjid lah. Jadi dia keluar tu, kita orang berjumpa, bawa jemaah tu. So kita orang Ji kata adik takkan tak kenal kot. Siapa adik saya? Kata Imam Syurim tu adik. Yalah, memang Syurim tu adik saya. Ni Imam Syurim ni kat depan ni, tak macam ni Imam Syurim ke? Macam kata ambil kau kan. Lepas tu dia kata, kita orang cakap kat Imam, kata Syekh, ada kita orang dah bawa air zam-zam ni, Syekh ni lah ruqyah sekejap jemaah ni, rasa memang dia dah lost lah ni. Syekh pun baca doa sikit. Syekh kata okey, bagi dia minum, sapu air ni dekat muka dia. Bagi dia minum, sapu air kat muka. Elok lepas sapu air, dengan izin Allah, dia macam dia sedar tu, dia kata, dia tengok diri dia kata, kenapa aku pakai macam ni? Lepas tu dia tengok, ni bukan Imam Syurim ke? Lepas tu kita orang pun tanya, jap Haji siapa nama Haji? Dia pun sebutlah nama dia. Dan kat situ baru Imam Syurim pun, sebab masa terhad. So dia kata, nampaknya jemaah kau ni dah okey dah. So aku minta diri dulu lah, sebab aku nak kena jadi imam ni. Okey lah. Kita pun beredar daripada kelompok Imam Syurim tu, dia masuk ke masjid. Kita pun soal siasat lah jemaah ni. First tanya nama, dia sebutlah nama dia apa semua. Yang kedua kita orang tanya daripada asal dari negeri mana? Terengganu Darul Iman. Ini memang Tuhan nak hantar betul-betul ni jumpa dengan orang Terengganu juga. Okey. Yang ketiga kita orang tanya pekerjaan dia apa? Pensyarah. Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia, UiTM Shah Alam. Okey. Yang keempat kita orang tanya,
KT berapa datang. So dia beritahu lah nombor KT tu. Kawan ustaz ni terus call tabung haji. Cuba cek KT ni akan berangkat balik ke Malaysia bila? Besok. Okey, ada seorang nama jemaah sekian. Cuba kau cek dia duduk hotel mana. Jadi lepas isyak kita orang hantar. Lepas tu bilik gerakan tabung haji cek, dia kata okey, dia duduk hotel sekian. Dan kita orang cakap, okey tak apa Ji, kita isyak dulu, lepas isyak nanti kita orang hantar Haji balik ke hotel. Awak tahu ke hotel tu mana? InsyaAllah setakat ni kalau hotel-hotel kawasan masjid ni kita orang tahulah kata. Dan kita orang pergi hantar. Masa kita pergi hantar tu, pegawai tabung haji semua ni tengah lepak kat bawah tu. Kata, ni Haji jumpa dah. Haji pergi mana Haji? Haji kenapa Haji tak naik bas sekali dengan kita masa kat Arafah? So kat situ kita orang assume dia dah haji lah sebab dekat Arafah. Jadi yang boleh jadi macam tu satu benda je. Dia cerita kat kita orang, dia kata 4 bulan sebelum dia pergi haji, dia pernah pergi umrah. Dia pernah pergi umrah. So bila dia balik ke Malaysia, dia dapat panggilan pergi haji. So bila dia sampai ke Mekah, tu dia tengok hotel yang dia duduk masa musim umrah sama dengan masa musim haji tu. Sama. Jadi dia terkeluar daripada mulut dia kata, wah dah macam balik kampung sendiri. So niat dia masa tu bukan untuk bermegah pun, tapi sebab tu kita kata kata-kata kena jaga. Waktu di tanah suci apa semua, ataupun waktu kita dalam ihram kena jaga, sebab tersalah keluar kata-kata tu, Allah anggap benda tu macam satu doa. Dia kata, wah dah macam balik kampung sendiri, duduk hotel yang sama. Ini tak apa, ajak pergi tawaf, nanti dia pergi sendiri je lah. Nasib baiklah Allah tak bagi dia sesat kat masjid tu. Allah bagi dia sesat dekat mana? Pergi ke Arafah. Dia kata, Arafah. Sampai kat Arafah pun sama juga. Dia duduk sembang-sembang dengan kawan-kawan dia apa semua. Masa pergi umrah tu dah datanglah sini. Dah tahulah Jabal Rahmah apa semua kat mana. Tempat sama je. Ambil kau tempat sama kan. So benda-benda ni jangan bercakap. Kita datang masa umrah, alhamdulillah Allah jemput lagi kita datang musim haji. Tapi bila Allah jemput kita datang musim haji, bukan benda ni yang Allah nak dengar. Allah nak dengar kata-kata syukur, Allah nak dengar kata-kata orang kata penyesalan daripada kita, bukan kata-kata bermegah sebagainya. Jadi apa yang ditimpa kepada dia ni, yang menimpa kepada jemaah haji ni adalah kerana kelancangan kata-kata dia tu menyebabkan Allah ambil sekejap ingatan dia. So kita orang tanya, kenapa pula nama Syurim tu ada dalam kepala otak kau? Sebab dia kata sebelum dia 8 Zulhijjah, sebelum nak pergi ke Arafah tu, dia isyak dekat Masjidil Haram. Imam masa tu Imam Syurim. So dia kata, sedap lah imam ni kan. Memang takkan lupa lah. Lepas tu dia tanya pegawai tabung haji, imam ni nama apa? Imam Syurim. Dia lekat tu nama Imam Syurim. So sebelum kejadian yang berlaku tu, nama-nama yang dia ingat tu dia ingat. Nasib baik dia ingat nama tu. Nasib baik dia ingat nama tu. Kalau dia kata Mustafa, pening kita orang. Jadi moral of the story, setiap kali kita nak pergi umrah ataupun haji kan, baik dekat tanah air ataupun dekat tanah suci, kata-kata yang keluar daripada mulut kita tu biarlah kata-kata yang baik kan. Sabda Nabi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khair aw yasmut kan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat ni, maka keluarkanlah kata-kata yang baik ataupun lebih baik kamu diam kan. Sebab dekat sana macam sekarang kita tahu cuaca yang Allah izinkan untuk bakal-bakal tetamu Allah ataupun tetamu Allah yang dah ada dekat tanah suci sekarang ni, cuaca panas. So jagalah kata-kata. Jangan kata bapak panas kat sini. Bila kita kata bapak panas kat sini, kita seorang je lah rasa panas tu. Orang lain panas juga, tapi tak adalah sepanas yang kita rasa bapak tu. Jadi dapat cuaca panas, alhamdulillah, at least Allah bagi aku rasa panas dekat tanah suci Mekah kan.
Jadi kalau membahang pun tak apalah. Membahang kat sini, kalau dengan bahang ni boleh menyebabkan dosa-dosa aku dihapuskan, alhamdulillah, syukur. So sentiasa kita berlapik dengan doa. Jangan kata kita keluar tu sebagai orang kata mengeluh je kat sana, habis. Jangan salah sebut apa yang makan kat sini tak best, tak boleh terima tekak, sampai sudah tak boleh terima tekak. Sebab itu adalah doa. Sebab Allah kata tetamu yang datang ni tetamu aku, kan? Whatever apa yang keluar daripada mulut dia adalah doa, aku akan aminkan dia. So be careful lah. Okey, jadi Ustaz, berdasarkan cerita yang jemaah kita ingatan tadi, ada tak Ustaz alami sendiri macam Ustaz yang di sini alami nampak benda ke apa-apa ke kat sana, tapi apa yang Ustaz cuba elakkan dekat sana? Banyak sangat. Okey, yang Ustaz alami sendiri terlalu banyak. Masa kejadian yang berlaku sewaktu musim haji juga. Okey, musim haji, masa tu Ustaz on the way nak pergi ke haram. Okey, on the way nak pergi ke haram, dan kejadian tu berlaku di terowong Raudhah, Nafak Raudhah. Okey, lepas tu kawan Ustaz ada dekat Masjidil Haram pada ketika tu, dan musim tu adalah musim haji juga. Jadi haji tu juga adalah Haji Akbar yang berlaku pada tahun 2005. Okey, jadi on the way nak pergi tu, on the way nak pergi, dalam Ustaz naik motor. So bila masuk dalam terowong, tiba-tiba kita orang dikejutkan dengan satu suara ngauman yang kuat. Bukan bunyi motor kan? Lori kan? Dalam gua, dalam terowong, bunyi satu ngauman yang kuat, seolah-olah bunyi ngauman macam ngauman singa. Kita orang semua break. Motor, kereta, lori semua stop. Bunyi apa ni? Naik bulu roma ni. Lepas tu Ustaz pun teringat member Ustaz. Call terus member Ustaz. Kau ada dengar apa-apa tak? Tak. Cuma sekarang ni dalam masjid ni semua tiang bergegar. Serentak kita orang dengar ngauman, dia tiang dalam masjid, tiang Masjidil Haram semua bergegar. So kita orang pun, what happened apa yang berlaku ni? Benda tu berlaku serentak. Apa yang orang duduk dekat masjid, tiang bergegar. Yang duduk dekat luar ni, yang duduk kat terowong, bunyi ngauman yang kuat. So saya kata, kiamat dah kot. Woi mulut. Mulut saya kata, woi mulut, kau kat Mekah tu. Lepas tu dia kata, habis tu apa tu? Aku rasa dah takut sebab mati ni kan. Bunyi kuat. Lepas tu bunyi lagi. Dua kali. Bunyi kali yang kedua je, sebab dia selang antara ngauman yang pertama dengan ngauman yang kedua tu, selang dalam 3 minit je. So masa bunyi ngauman yang kedua tu, Ustaz on the phone lagi. Member Ustaz dengar, woi bunyi benda tu. Ustaz kata, tu lah bunyi dia. Apa yang berlaku dekat masjid? Tiang masih bergegar. Semua orang duduk diam je. Yang tengah sembahyang pun macam tu, serta. So kita orang pun kata, kena tanya Baba ni. Baba tu kita orang punya tok guru lah. Okey, dia, so kita orang pun okey. Ustaz kata, aku nak pergi haram ke tak ni? Tapi kalau tak pergi haram, macam mana member aku nak balik? Sebab Ustaz nak pergi ambil member Ustaz ni. Okey, masa tu keadaan yang berlaku adalah ketika orang dah balik daripada Mina. Maksudnya dah nak buat tawaf ifadah semua lah. Okey, jadi Ustaz pun on the way nak pergi ambil kawan Ustaz ni. Dan pada waktu ketika yang berlaku ngauman dan juga gegaran dalam masjid tu, ada salah seorang jemaah haji Thailand bersalin di Bukit Safa. Bersalin? Cuba kita fikir secara logik, macam mana jemaah haji yang mengandung, yang hamil, boleh lepas naik kapal terbang? So kejadian tu berlaku ketika dia melakukan sa'i haji. Okey, dah habis pusingan yang dia masuk pusingan yang ke-6.
Masuk setengah ke 6 maksudnya daripada Marwah ke Safa kan. Dia sampai kat Bukit Safa tu, bila gegaran tu berlaku, dia nak bersalin. Dia dah nak bersalin kat situ. So dengan keadaan orang kata dia nak bersalin tu, paramedik pun semua tak sempat datang. Yang dia nampak daripada Bukit Marwah ada satu susuk tubuh yang bercahaya. Lelaki datang kat dia. Dia kata okey. Dia cakap Melayu, dia cakap bahasa Arab, tapi orang ni faham. Okey, dia kata kau tegang dia. Anak nak keluar. Okey. Bila anak tu keluar kan ada tali pusat. Tanpa menggunakan gunting. Orang tu tarik macam tu je. Uish. Dan tak ada darah yang keluar. So budak tu dia beri nama Ahmad Sofa. Dia bagi nama yang cahaya tadi. Dia bagi nama, namakan anak kau ni Ahmad Sofa. So nama budak tu Ahmad Sofa. Dan kejadian ni berlaku bila jemaah haji Thailand ni balik ke Thailand. Anak tu daripada start dia lahir sampailah dia balik tak pernah mandi, wangi semata. Dan budak ni jadi fenomena dekat Thailand. Tak silap Ustaz, dekat Patani ke dekat Yala. So orang kampung yang pergi jumpa dia yang ada masalah sakit ke apa semua dapat syifa. Dan bila ada orang tanya, ada wartawan tanya pada jemaah haji tu, orang ingat tak muka orang yang datang? Kita orang tak boleh nak cam muka dia sebab bercahaya. Seolah-olah macam malaikat lah yang Allah utuskan. So berbalik pada keadaan ustaz dengan kawan ustaz, bila kita orang dah jumpa dengan baba tu, kita orang panggil Baba Wani, Allah yarham. Orang Patani, tapi dia mengajar kita orang apa semua, rahikun maktum, fiqh sebagainya lah, masa ustaz belajar dulu. Jadi kita orang tanya, Baba, yang kejadian berlaku siang tadi tu apa yang berlaku? Dia kata tahun ni kan Haji Akbar. Jadi bila Haji Akbar berlaku, setiap kali Haji Akbar berlaku, malaikat akan turun ke bumi. Macam tu ni. Jadi dia kata kalau ikut pandangan ulama-ulama terdahulu, malaikat turun ke bumi. Malaikat turun ke bumi ni Allah suruh perhatikan. Allah arahkan malaikat perhatikan jemaah haji mana yang mabrur haji orang. Apa kita orang kata? Itu malaikat turun ke bumi je nak tengok Kalau malaikat tiup sangkakala agak-agak macam ni. Yang malaikat turun ke bumi pun dah takut separuh mati lah. Jadi kita orang kata, tiang masjid gegar. Lepas tu dia kata, ini yang kau dengar kat sini kan, kau tak tanya pula member kau kat Madinah macam ni. Saya tanya, kenapa kat Madinah? Madinah sama tak? Tiang gegar tak? Sana lagi lost. Apa berlaku ni dekat Mekah berlaku macam ni. So kita orang kata, dekat mana yang jemaah haji tu berada, dekat situ lah keadaan tu berlaku. So daripada situ then barulah kita orang dapat tahu yang ada jemaah haji Thailand yang bersalin dekat sofa. So kejadian ni kalau kita nak cerita kat orang kata yo je kau ni. Dia sama juga macam mula-mula Ustaz pergi ke Mekah dulu, bila orang kata dulu kalau orang yang dapat masuk ke dalam Kaabah, dia dilarang untuk dia tengok ke atas. Sebab kalau dia tengok ke atas, Allah buka je hijab mata dia akan nampak 70,000 malaikat sedang tawaf dalam rupa bentuk malaikat. Kita tawaf Baitullah kan, manusia tawaf dekat Baitullah, malaikat tawaf di Baitul Maqmur. So kalau dia tengok rupa malaikat, dia keluar daripada Kaabah, dia nak cerita kat orang, lidah dia seolah-olah terkunci. Mulut dia terkunci, lidah dia macam Allah jadikan bisu. So kalau dia boleh bercakap pun orang kata dia gila. Dan orang macam ni, dia hidup takkan lama, lepas seminggu dia akan pergi. Sebab apa? Sebab Allah nak jaga supaya dia ni tak dihina, tak dimaki sebagainya. Sebab apa yang dia nampak tu adalah real, tapi dia nak cerita kat orang tak nampak. Jadi orang kata dia gila lah. Ni halusinasi ni, imajinasi ni. So benda-benda ni semua
dia takkan ada perkara yang mustahil berlaku dekat Mekah. Korang dah pernah pergi, jadi korang dah pernah rasa kan, nikmat yang ada di bumi Mekah ni dia tak sama dengan nikmat yang kita rasa dekat dunia, orang kata negara kita sendiri kan. Nikmat kat sana walaupun tak ada duit, tapi kita takkan ke bulu. Betul tak? Nak Ramadan, rasanya kalau sepanjang Ramadan kita tak keluar duit, tapi makanan tu sentiasa ada dan kita akan sentiasa kenyang. Lebih kenyang. Lebih kenyang kan? Jadi itulah, banyak sebenarnya kalau nak ikut, kalau nak cerita satu persatu sebenarnya banyak. Tapi yang satu benda yang Ustaz tak pernah lupa, pernah satu ketika masa Ustaz nak pergi masjid, Ustaz pergi masjid, masa tu berlaku dekat Babul Umrah, kawasan Masjidil Haram, Babul Umrah. So dekat Babul Umrah ni sekarang dah tak ada dah Babul Umrah, sebab sekarang ni dah diperbesarkan kawasan masjid tu. Masjid baru. Okey, dulu Babul Umrah dengan hotel 10 meter je, lintas jalan dah sampai masjid. Jadi kejadian tu berlaku tahun 2006. Masa tu Ustaz nak pergi masjid, tapi Allah buka hijab Ustaz masa tu, yang keluar daripada Babul Umrah tu seorang lelaki berkepala manusia tapi tubuh anjing. Kepala manusia tubuh anjing keluar daripada masjid. Jadi saya tengok, ni pula datang anjing keluar daripada masjid. Lepas tu Ustaz pun tengok kan, Ustaz kata, rasa-rasa aku seorang je ni nampak ni, orang lain tak nampak kan. Jadi Ustaz pun astagfirullahalazim, ya Allah, kalaulah pandangan aku ni sesuatu benda yang kau nak beri pengajaran, maka ya Allah kau jauhkanlah kejadian ni berlaku pada diri aku dan juga keturunan aku. So Ustaz tengok je dia muka Arab lah, di jalan, tubuh macam tubuh anjing, tangan dia jadi pendek je semua kan, tapi kepala manusia keluar. So Ustaz pun try tanya orang sebelah, Ustaz, kau nampak tak apa yang aku nampak? Nampak apa? Nampak apa? Kau tak nampak benda pelik tadi? Pelik tak ada, yang perkara biasa dia orang ramai ni kata. Yang keluar daripada masjid tadi orang, pelik yang beli orang. Okey, tak apa. Ustaz pun tengok dia jalan, dia lintas jalan, nanti lama sekejap dia hilang. Ustaz kata, Ustaz, benda ni. Jadi pertanyaan orang kata yang menjadi kekeliruan Ustaz tu, Ustaz sampaikan kepada baba wanita tu. Baba, tadi pergi masjid tu, nak masuk kat Babul Umrah tu adalah satu makhluk ni keluar daripada masjid tu, kepala manusia tubuh anjing. Baba kata, ni kadang-kadang Allah nak bagi kita tengok apa yang Allah boleh buat, tak ada perkara mustahil di sisi Allah. Mungkin budak ni dia derhaka kepada mak ayah dia, jadi apa yang kelakuan dia tu Allah tukarkan seburuk-buruk kejadian. Allahu Akbar. Tapi kenapa dekat Ana? Kenapa Ana yang nampak, kenapa orang lain tak nampak? Ialah sebab ada orang yang Allah pilih untuk tengok kejadian ni. Jadi maknanya kau nampak, kau yang terpilih lah. Tapi diri ni banyak dosa lagi bapa. Tahu banyak dosa. Taubat dah dia kata. Kena balik lah. Aduh. So banyak dia. Kalau bagi Ustaz, kejadian pelik yang berlaku di sekeliling kita ni, kalau berlaku dekat tanah suci, kalau benda tu keadaan yang teruk, istighfar banyak-banyak. Tadi kejadian yang pelik Ustaz. Ada lagi Ustaz kata yang banyak kan, antaranya apa Ustaz? Banyak. Jelas selalu. Tak detail tak. Okey. Masa Ustaz, zaman Ustaz belajar dulu lah. Zaman Ustaz belajar dulu, masa tu ada apa nama ni, anak kepada yang menjaga kunci pintu Kaabah tu meninggal dunia.
So umur dia masa tu baru 40-an. Okay, dia meninggal dunia. Jadi bila meninggal dunia, masa tu wife ustaz ni dipanggil. Dia ada kumpulan mengaji apa semua, dipanggil pergi ke rumah baba ni, ke rumah Syekh. Kita panggil rumah Syekh Baba Syaibah. Pergi dekat rumah dia. Pergi rumah dia, buat tahlil apa semua. So bila sebelum dia orang nak balik tu, mate dia orang ni tanya kepada geng-geng mengaji ni, korang nak tak air yang daripada Pancur Mas? Air turun kat bawah tu, air hujan yang turun daripada Pancur Mas tu, dia korang nak tak air? So dia orang ni orang nak orang offer. Nak dek. Kalau nak kejap, dia turun kat bawah apa semua, dia bawa satu orang kata apa, macam satu belanga tu. So dia isi je dalam plastik sikit-sikit, tak lebih banyak kan, bagi sikit-sikit. So rumah ustaz kau balik. Ustaz masa tu student lagi, ustaz tengah belajar, tengah study, tiba-tiba bau wangi kat rumah. Mana pula datang bau wangi ni kan? Ustaz kata, zaman aku bujang dulu, kalau bau wangi macam ni mesti ada benda ni kan. Tapi kalau dekat kampung bau wangi musang lalu. Ini bukan musang ini wangi semacam je. Dia seolah-olah macam wangi kelambu Kaabah tu. Wangi dia semebak. Jadi ustaz pun, mana datang minyak wangi aku tumpah ke? Rasa tak ada minyak wangi macam ni. Ustaz cari keliling rumah ustaz, tak ada. Tengah-tengah ustaz cari, tiba-tiba ting tong bunyi loceng. Rumah. Loceng rumah. Terkejut. Buka pintu, rumah ustaz balik. Lepas tu bila rumah ustaz balik tu, ustaz kata, awak pakai minyak wangi apa ni? Wangi sangat ni. So dia kata, tak, bukan minyak wangi ni, air pancuran emas. Air pancuran emas ni kata. Air pancuran emas, air daripada Kaabah tu. Mana dapat? Dapat daripada rumah ni Bani Syaibah tadi, dia kata. Mate dia bagi. Bapak wangi tu air ni. Sebab buka je, memang semebak keluar. Dia semebak keluar. Jadi kita orang rasa, rugi pula rasa nak minum air ni, wangi kot. Jadi ustaz cerita kat orang ustaz kata, sebelum awak balik, wangi tu dah sampai kat rumah. Jadi dia kata, memang dalam van tadi pun, orang yang bawa van tu pun dah bising, mana datang wangi ni? Korang pakai minyak wangi apa? Sebelum korang naik, wangi dah bau. Nampak tak? Air sebenarnya air hujan je. Dan masa air hujan tu turun pun, bukan ada orang simbah minyak wangi pun. So air tu kita orang minum, memang orang kata air sikit je, lebih kurang dalam segelas je air tu. Minum sikit, simpan. Minum sikit, simpan. Lepas tu bila air tu dah habis, sebulan lepas air tu dah habis, wangi pada plastik tu masih ada. Ustaz bawa plastik tu pergi ke kedai minyak wangi tau. Tanya orang yang jual, kau ada tak wangi yang macam ni? Tak ada. Mana kau dapat wangi macam ni? Lepas tu saya kata, ini wangi daripada air Pancur Mas. Mana kau dapat air tu? Dari rumah Bani Syaibah. Apa dia kata, sebab bukan semua orang boleh dapat air tu. Yalah, kalau kita pun masa hujan berlaku, bukannya kita nak tunggu air tu pun, bukan nak tadah air tu, semua nak pergi menempel dekat Kaabah semua kan. Tapi sebenarnya setiap apa yang Allah jadikan atas muka bumi ni ada kelebihan-kelebihan dia. So Ustaz kata macam, wangi tu, air tu Ustaz bawa balik Malaysia? Tak ada bawa balik Malaysia. Air sekelas nak bawa balik Malaysia buat apa? Tapi memang macam tu lah. Bagi Ustaz kata, syukur sebab benda-benda ni tak ada dalam orang kata tak ada dalam perancangan kita. So bila Ustaz fikir-fikir balik, kenapa Allah hadirkan benda-benda macam ni, perkara-perkara macam ni, Ustaz boleh rasa. Kalau ingat dulu ada satu kes bangunan runtuh di kawasan Gaza, musim tu musim haji. So banyak kan cerita Ustaz berlaku pada musim haji, sebab musim haji ni terlalu banyak benda yang berlaku. Ustaz masa tu bertugas dekat orang kata apa, kita orang student Malaysia Mekah dengan Malaysia Madinah ni, kita orang bergabung
pada musim haji untuk buka kaunter korban. So Ustaz duduk dalam hotel Qasrun Nash. Qasrun Nada. Duduk kat situ. Kawasan Anjung ke kawasan yang Kawasan Razah. Nak pergi jalan dia, kalau cross jalan tu pergi ke belakang Jalan Riyah. Dia dekat dengan kawasan apa nama ni, Maulid Nabi. So laluan tu adalah laluan nak pergi ke Masjid Kucing. Korang dah tak jumpa Masjid Kucing kan? Tak jumpa. Dah tak ada lah, nama je tinggal. Tapak semua dah hilang. So duduk kat situ. Masa tu pukul 12 tengah hari. Sikit lagi nak masuk waktu Zuhur. Ustaz dah habis lah, duty Ustaz masa tu dah habis. So Ustaz pun call member Ustaz duduk dekat Syubaikah tu Hotel Anjum sekarang. Jadi Ustaz kata, aku dah habis ni. So macam ni kau datang tempat aku lah. Tempat aku ni macam slow ni. Tempat aku dah banyak dah ni kan. Itu Ustaz kata okey lah, aku nak tutup kaunter dulu. So gerak. Jadi bila Ustaz keluar daripada hotel, Ustaz keluar daripada hotel nak pergi ke Anjum tu lah, nak pergi ke Syubaikah tu, orang dah penuh lah dekat dataran tu. Sebab dah masuk waktu Zuhur orang dah penuh. Jadi Ustaz lalu tu memang kita ada orang tengah sujud ke apa semua, selamba langkah kepala apa semua kan. Lepas tu dah sampai, elok Ustaz sampai dekat hotel kawan Ustaz tu. Pada waktu yang sama orang Zuhur kan, orang solat Zuhur rakaat yang pertama tu berlaku runtuhan hotel depan Ustaz. Hotel tu runtuh. Rakaat yang pertama hotel runtuh. So di berita yang kita orang dapat tahu, ada perkara sumbang yang berlaku dalam hotel tu. Sumbang tu dari segi tak elok lah, perkara yang tak elok, kemaksiat lah. Jadi bila berlaku dalam bulan haji kan, jadi Allah turunkan terus bala tu. Jadi Allah turunkan bala tu, hotel tu ranak macam kena bom, jatuh. Tapi dalam hotel tak ada orang, ada 2 orang je yang melakukan maksiat ni. Dia melakukan maksiat tu maksudnya bukan suami isteri, jemaah haji juga tapi bukan suami isteri. Jadi benda tu berlaku pula, kejadian berlaku di kota Mekah. So dia orang tak meninggal, yang meninggal jemaah haji Malaysia 4 orang. Dan 4 orang ni 2 lelaki 2 perempuan. Bayangkan 2 lelaki 2 perempuan ni 2 suami orang, 2 isteri orang. So ada 4 jemaah haji Malaysia yang balik dalam keadaan janda dan duda. 2 pasangan janda, 2 pasangan duda. Dan yang meninggal tu semua jemaah haji Malaysia Sabah Sarawak. Sebab tu kawasan dia orang, jemaah haji Sabah Sarawak duduk belah situ. So tempat tu ditutup. Jadi kejadian tu berlaku depan hotel yang Ustaz kena tu. Jadi kawan Ustaz ni duduk. Kebetulan pula elok Ustaz sampai dekat hotel kawan Ustaz, phone Ustaz habis bateri. Phone Ustaz habis bateri. Jadi geng-geng Ustaz ni riuh lah. Apa ni kita nak cerita kat mak Duen ni kan, apa nak cerita ni, dia dah kena macam ni apa semua kan. Lepas tu berita tu pula sampai terus, sebab masa tu ada geng-geng media apa semua beritahulah, kejadian berlaku tanah ni bangunan runtuh di kawasan Razah apa semua ni. So ada jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia apa semua. Sekarang ni belum dikenal pasti berapa ramai yang apa semua. Member Ustaz semua kat berkumpul rumah Persatuan Pelajar. Boleh call tak boleh, itu hotel dia duduk tu, call semua tak boleh. Diorang semua dah menangis lah, menangis kan. Lepas tu macam mana nak cakap dengan mak dia ni, alamak, semua takut yang member Ustaz, kita nak duduk sini apa bila? Aku rasa hotel kau ni tak ada lah kan, jom kita balik, daripada lama duit ni duduk dalam poket aku ni, bimbang ni kata kan. Nanti ada macam-macam, na'udzubillah tu kan. Ok lah balik. So naiklah motor member Ustaz tu, member Ustaz kata
Call budak-budak tu, diorang dah makan apa. Phone aku habis bateri. Patutlah kau diam je memang tadi. Kalau tak memang kau main game ke kan. Okey. Balik rumah. Diorang balik rumah pukul 9 malam. Kejadian berlaku pukul 1 tengah hari. Uish, lama. 8 jam kan. Gap 8 jam tu dalam berita apa semua dah cerita dah. Polis dah tutup. Bila kita lalu, asal polis banyak sangat kawasan ni. Entah tadi tak ada polis kan. Tiba-tiba banyak pula polis. Apa-apa ada benda yang berlaku. Kita orang tak tahu pun. Balik rumah tu Ustaz naik atas tu. Member Ustaz pergi parking motor. Dia naik atas tu Ustaz tekan ting tong. Tak ada orang buka pintu. Jadi Ustaz kunci ada. Ustaz buka pintu. Assalamualaikum. Macam biasa. Bila Ustaz bagi salam je, semua berkat. Kau hidup lagi? Cepatnya doa aku nak mati ke weh. Member Ustaz semua pakat berlari peluk Ustaz. Kau hidup lagi, kau tak apa-apa. Aku okey. Tapi siapa kau hidup lagi? Semua pegang letak. Cek Ustaz apa semua ni. Takkanlah kau tak ada apa-apa. Kau tak tahu kejadian apa hotel depan hotel yang kau duduk tu runtuh. Kan aku keluar hotel elok tak ada apa pun dia. Ya Allah ya Tuhanku. Dia pun tarik Ustaz kan buka TV. Ni Ustaz pun tengok. Pukul 1 aku keluar pukul 12.30. Setengah jam je. Jadi Ustaz kata nasib baik aku keluar awal. Rasanya kalau Ustaz duduk kat situ memang Ustaz pun terkandas juga. Jadi bila kawan-kawan Ustaz kata tadi mak call lah, kita orang tak tahu nak cakap macam mana. Kita orang kata tunggu besok lah macam mana makcik. Kita doakan moga-moga dia selamat. Aku okey je, memang selamat pun. Ni pun tunggu Mak Pis naik. Mak Pis naik bawa nasi. Ni jom kita makan. Elok lah tu kita buat doa selamat sekali lah. Sebab korang balik dalam keadaan selamat. Kan bagus sekali hari buat doa selamat kata. Makan besar. Seronok lah tu. Itu saya kata sorry lah, phone habis bateri. Phone habis bateri. Jadi orang tu patutlah kita on call semua. Tak boleh, kita ingatkan kau dah call dulu lah. Jangan sebut jangan doa call dulu tu kan. Nak call dulu tu biar habis belajar tu kata. So tu lah keadaan-keadaan. Okey, baik. Jadi untuk yang selanjutnya tentang kisah-kisah seram daripada jemaah pula, kita sambung part yang seterusnya. Sekarang ni kita nak rehat dulu, insya-Allah.